Halo kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Yanda Edil. Hari ini saya ingin mengajak anda untuk melihat suasana di Seksyen 15 Subang Jaya. Tempat ini memang biasa saya lalui sebab saya sering berkunjung ke sini untuk mencari barang-barang keperluan saya di kedai jahit ya. Dan beginilah suasana. Kadang-kadang saya bila datang ke sini mesti duduk sekejap di satu restoran mamak ya, yang terletak di dekat dengan stesen LRT Seksyen 15 ya. Dan di bawah minum di bawah pokok ni memang agak sedikit santai ya. Dan kita boleh duduk di tepi jalan di bawah pokok. Memang kalau petang agak santai dan ada angin, tiada rasa panas ya. Dan beginilah suasana Bandar Seksyen 15 Subang Jaya. Dan di sini sering saya lalui, dan ini adalah tangga ke Seksyen LRT Seksyen 15 ya. Terima kasih kerana anda sudah menonton video ini untuk melihat tempat saya santai minum teh tarik ya di sini ya. Selalunya memang saya berehat sekejap di sini untuk minum teh tarik ataupun untuk sekedar bersantai ya. Hanya di sini dulu video-video ini agar menjadi satu pengetahuan baru bagi anda. Terima kasih kerana anda sudah menonton.